Pada musim panas nanti, anda dapat cabut kepala bawang putih yang besar, berisi dan padat macam ini dari tanah, bukan yang kecil dan menyedihkan macam beli kat kedai. Anda rasa susah ke? Tak susah pun. Hari ini, kita akan bongkar rahsia cara tanam bawang putih musim sejuk dengan betul. Sampai jiran-jiran kebun anda pun tertanya-tanya apa rahsia anda. Dan saya janji, anda akan tahu satu kesilapan besar yang boleh menghancurkan 90% hasil tuaian bagi penanam baru. Bawang putih musim sejuk ini bukan sekadar satu varieti. Ia adalah satu strategi. Berbeza dengan bawang putih musim bunga yang ditanam pada musim bunga, bawang putih musim sejuk memanfaatkan kesejukan musim sejuk untuk kebaikannya sendiri. Ia menguatkan diri di bawah salji supaya pada musim bunga ia boleh melonjak membesar dengan kekuatan luar biasa. Sebab itulah ia tumbuh lebih besar dan lebih ganas. Baiklah, mari kita teliti keseluruhan proses ini langkah demi langkah. Kita akan mulakan dengan asas paling penting, iaitu perkara yang menentukan 90% kejayaan. Pemilihan masa tanam yang tepat. Nampak gayanya? Lagi awal tanam, lagi baik, bukan? Tetapi bagi bawang putih, ia tidak berfungsi sebegitu. Jika anda tergesa-gesa dan menanamnya di tanah yang terlalu panas, ia akan menyangka musim bunga telah tiba. Ia akan mula tumbuh dengan aktif, mengeluarkan pucuk hijau. Kemudian, frost sebenar yang pertama akan melanda dan tamatlah riwayatnya. Pucuk-pucuk lembut itu akan mati dan ulas bawang itu sendiri akan menghabiskan seluruh tenaganya dan kemungkinan besar akan menjadi lemah atau reput pada musim sejuk. Anda tidak akan melihat hasilnya. Baiklah, mungkin anda berkata, kalau begitu saya akan tunggu sampai saat-saat terakhir. Tetapi di sini pun ada perangkap menanti kita. Jika menanam bawang putih di tanah yang sudah sejuk, hampir membeku, anda tidak akan memberikannya perkara paling penting, masa untuk berakar. Sebelum frost melanda, tugas utamanya adalah menumbuhkan sistem akar yang kuat. Inilah yang akan memberinya makan sepanjang musim sejuk dan musim bunga. Jika tiada akar, ulas bawang itu akan beku begitu sahaja atau tertolak keluar dari tanah akibat frost. Jadi, bilakah masa yang paling ideal itu? Ingatlah peraturan mudah ini. Bawang putih musim sejuk perlu ditanam 3 hingga 4 minggu sebelum berlakunya frost yang stabil. Tugas anda adalah untuk mencari masa apabila suhu tanah pada kedalaman penanaman turun sekitar 10 darjah Celsius. Di kawasan iklim sederhana, ini biasanya berlaku pada akhir September hingga pertengahan Oktober. Tetapi jangan hanya bergantung pada kalendar. Panduan utama anda ialah ramalan cuaca jangka panjang untuk kawasan anda. Bab masa tanam dah selesai kita bincangkan, tapi hari yang paling sesuai pun takkan menyelamatkan keadaan kalau kita tersalah. Tanam jenis bawang putih. Betul, bawang putih ni ada jenis-jenisnya. Dan untuk penanaman musim luruh, kita perlukan jenis yang sangat spesifik. Secara umumnya, ada 2 jenis utama. Bawang putih musim bunga, spring garlic, yang ditanam pada musim bunga, dan bawang putih musim luruh, winter garlic, yang ditanam pada musim luruh. Macam mana nak bezakannya? Mudah saja. Ambil sebiji kepala bawang putih. Kalau di tengahnya anda nampak teras yang keras, berkayu, dan ulas-ulas besar tersusun di sekelilingnya dalam satu barisan, ini adalah bawang putih musim luruh. Ya, ini yang kita cari. Tapi kalau tiada teras di tengah dan ada banyak ulas kecil tersusun berpilin dalam beberapa lapisan, itu adalah bawang putih musim bunga. Ia memang bagus untuk disimpan lama, tapi langsung tak sesuai untuk penanaman musim luruh. Program genetiknya berbeza, ia tidak dicipta untuk menahan frost
atau suhu beku. Cubaan menanam bawang putih musim bunga pada musim luruh adalah jaminan kegagalan hampir 100%. Ia sama ada akan mati beku atau paling bagus pun akan menghasilkan daun hijau yang sedikit dan bawang kecil yang tak seberapa pada musim bunga nanti. Jadi ingat ini sebagai satu kemestian. Untuk penanaman musim luruh, hanya gunakan bawang putih musim luruh yang ada batang di tengah tu. Dan inilah kesilapan pertama dan mungkin yang paling besar yang sering dilakukan oleh hampir semua pekebun baru. Anda pergi ke pasar raya, nampak bawang putih yang cantik sebiji-sebiji dan anda fikir, apa salahnya? Nampak elok, harga pun murah dan ini adalah perangkap. Hakikatnya, bawang putih yang dijual di pasar raya besar sangat kerap dirawat dengan bahan kimia khas perencat pertumbuhan. Secara mudahnya, ini adalah bahan yang menghalang pertumbuhan. Ia memberi arahan kepada bawang putih untuk tidur supaya ia tidak bercambah di rak kedai dan kekal segar serta menarik lebih lama. Apabila anda menanam ulas bawang putih yang telah dirawat ini ke dalam tanah, arahan tidur itu terus berkuat kuasa. Ia tidak akan menerima isyarat untuk bangun. Akibatnya, anda akan menunggu anak benih tumbuh, tetapi bawang putih anda hanya akan terbaring dalam tanah dan reput. Anda akan membazir masa, tenaga dan ruang di batas, tetapi tidak akan mendapat sebarang hasil. Bawang putih dari pasar raya untuk dimasukkan dalam sup atau masakan lain, bukan untuk ditanam. Untuk menanam, kita perlu dapatkannya dari pusat nursery, pasar, dari penjual yang dipercayai, seperti makcik-makcik di pasar, atau dari jiran kebun yang memang tahu bawang putih mereka tidak dirawat sedemikian. Kita sudah jumpa sumber bawang putih yang boleh dipercayai, bukan yang dibeli dari pasar raya. Apa langkah seterusnya? Kemudian, kita akan bertukar menjadi pengadil yang paling cerewet. Tugas anda adalah untuk menjalankan saringan yang ketat kerana masa depan hasil tuaian anda dipertaruhkan. Ingatlah pepatah emas pekebun, apa yang anda semai, itulah yang anda tuai. Dari ulas yang besar dan kuat, akan tumbuh mentol bawang putih yang besar dan berkualiti. Manakala dari yang sakit atau lemah, hasilnya pun akan kecil dan tidak bermutu. Oleh itu, buang jauh-jauh rasa kasihan dan pilih hanya juara-juara sahaja. Pegang setiap mentol. Ia mesti besar, padat dan berat. Picit ia tidak boleh lekuk atau lembik. Sekarang periksa dengan teliti dari setiap sudut. Jangan ada tompok gelap lekuk, kesan kulat atau jauhkanlah reput. Berikan perhatian khusus pada bahagian pangkal, bahagian bawah, tempat akar akan tumbuh. Ia mesti benar-benar kering, bersih dan utuh. Jika anda dapati satu mentol bawang putih mempunyai 4, 5 atau 6 ulas yang sangat besar dan sekata, itu adalah jackpot. Ini adalah petanda bawang putih varieti yang baik yang akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sebarang mentol yang meragukan, rosak atau kecil, buang tanpa belas kasihan. Lebih baik menanam sedikit tetapi dengan bahan yang berkualiti. Setelah kita pisahkan bawang putih kepada ulas-ulasnya, tibalah fasa penentukuran atau lebih mudah difahami pengasingan mengikut saiz. Mengapa pentingnya penentukuran ini? Bayangkan kelas sekolah yang bercampur murid-murid darjah 1 dengan pelajar tingkatan atas. Pasti yang besar akan menindas dan menguasai yang kecil. Begitulah juga keadaannya di batas tanaman kita. Ulas bawang putih yang bersaiz besar ibarat pelajar senior itu. Ia akan menghasilkan tunas yang kuat dan cepat membesar dengan daun yang rimbun. Jika murid darjah
satu iaitu ulas kecil ditanam bersebelahan, mereka pasti tidak akan mendapat cahaya matahari dan nutrien yang secukupnya. Yang besar akan membayangi dan menindas pertumbuhan mereka. Hasil tuai daripada ulas kecil itu akan menjadi sangat mengecewakan. Dalam persaingan ini, kita akan membahagikan semua ulas kepada 3 kategori: besar, sederhana dan kecil. Setiap kategori akan ditanam di barisan yang berasingan. Ini akan memastikan setiap tanaman dapat membesar dalam keadaan yang sama rata. Ulas yang besar akan menghasilkan bawang putih yang paling besar dan premium. Ulas bersaiz sederhana pula akan memberikan hasil tuaian yang baik dan standard. Ulas yang paling kecil, kita boleh tanam secara berasingan dan lebih rapat. Ia akan menghasilkan berbawang kecil atau satu ulas yang sangat sesuai sebagai benih untuk musim tanam akan datang. Teknik pengasingan yang ringkas ini mampu meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tuaian anda dengan ketara. Walaupun ulas bawang putih kelihatan sihat, ia mungkin membawa spora kulat atau bakteria yang tidak kelihatan. Hanya menunggu untuk merebak di tanah lembap yang sesuai. Untuk melindungi hasil tuaian kita daripada penyakit, kita akan melakukan prosedur wajib ini, iaitu pembasmian kuman. Ia ibarat memberi imunisasi awal sebelum menghadapi cabaran di luar. Terdapat beberapa kaedah mudah dan berkesan yang boleh kita lakukan. Kaedah yang paling popular dan mudah didapati ialah merendamnya dalam larutan kalium permanganat. Kalium permanganat bancuh dalam air sehingga menjadi warna merah jambu terang, bukan ungu. Kemudian, rendam ulas bawang putih kita di dalamnya selama setengah jam hingga sejam. Pilihan lain yang bagus adalah dengan menggunakan larutan phytosporin. Ini adalah fungisida biologi yang bukan sahaja membunuh bakteria berbahaya, tetapi juga menyemai permukaan ulas dengan bakteria baik, membentuk penghalang pelindung semula jadi yang hidup. Bancuh mengikut arahan pada label dan rendam bawang putih untuk tempoh masa yang sama. Satu lagi kaedah tradisional yang sering digunakan ialah merendam dalam larutan garam. Ambil satu sudu besar garam biasa untuk seliter air, kacau sebati dan biarkan ulas bawang putih direndam selama kira-kira sejam. Garam akan mewujudkan persekitaran yang tidak sesuai untuk banyak patogen. Satu daripada prosedur ini, bawang putih perlu dikeringkan sedikit, cukup dengan meletakkannya di atas surat khabar. Kemudian ia sedia untuk ditanam. Langkah mudah ini adalah insurans anda daripada pelbagai masalah di masa hadapan. Baik, bahan tanaman kita sudah siap. Kini, kita perlu memilih lokasi penanaman yang tepat untuknya. Bawang putih sangat memerlukan cahaya matahari penuh. Ia menggemari kawasan yang terang dan panas. Jika anda menanamnya di bawah teduhan rumah, pagar atau di bawah pokok besar, jangan harap hasil tuaian yang memuaskan. Ubi bawang putih akan tumbuh kecil dan tanamannya akan lemah serta lebih mudah dijangkiti penyakit. Oleh itu, pilihlah kawasan yang paling cerah dan lapang di kebun anda yang dapat menerima cahaya matahari penuh dan menjadi panas sepanjang hari. Perkara penting kedua ialah keadaan tanah atau topografi. Elakkan kawasan rendah di mana air boleh bertakung, terutamanya pada musim hujan atau selepas hujan lebat. Bawang putih sama sekali tidak tahan dengan tanah yang sentiasa lembap dan berair. Dalam tanah yang sentiasa lembap, ubi bawang akan mudah repot, dijangkiti penyakit dan akhirnya akan busuk. Pilihan terbaik ialah kawasan yang rata atau sedikit tinggi di mana lebihan air dapat mengalir keluar dengan mudah. Jika seluruh kebun sayur anda berada di kawasan rendah, jangan berputus asa. Ada penyelesaiannya.
Buatlah batas tanaman yang tinggi atau batas bertingkat untuk bawang putih dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm. Ini akan memastikan saliran yang baik dan menyelamatkan hasil tuaian anda daripada kerosakan akibat air bertakung. Memilih lokasi yang tepat sudah separuh daripada kejayaan dalam menanam bawang putih yang besar dan sihat. Sebelum menanam bawang putih di lokasi yang cerah dan kering, penting untuk kita ingat tanaman apa yang pernah mendiami petak tanah ini. Ini dinamakan giliran tanaman dan ia bukan sekadar istilah biasa tetapi amalan pertanian yang sangat penting. Setiap tumbuhan mempunyai keperluan nutrien yang berbeza serta penyakit dan perosak tertentu yang boleh terkumpul dalam tanah. Jika anda menanam tanaman yang sama di tempat yang sama setiap tahun, tanah akan kehabisan nutrien dan kepekatan patogen akan mencapai tahap kritikal. Musuh utama bawang putih ialah bawang putih itu sendiri. Mereka berkongsi penyakit yang sama, oleh itu jangan sesekali menanam bawang putih selepas bawang atau bawang putih. Kentang dan lobak merah juga dianggap sebagai pendahulu yang tidak sesuai kerana mereka boleh meninggalkan mikroorganisma yang tidak baik untuk bawang putih di dalam tanah. Jadi, tanaman apa yang paling sesuai ditanam sebelum bawang putih? Bawang putih paling baik tumbuh selepas tanaman keluarga labu-labuan seperti zukini, timun atau labu. Ia juga amat sesuai ditanam selepas tanaman kekacang seperti kacang pea atau kacang buncis yang menyuburkan tanah dengan nitrogen. Pendahulu lain yang sangat baik termasuk kubis, terutamanya jenis awal, dan tanaman baja hijau, contohnya sawi. Mematuhi peraturan mudah ini akan membantu anda mengelakkan banyak masalah dan mendapatkan hasil tuaian bawang putih yang sihat dan lumayan. Setelah lokasi dipilih dan isu tanaman sebelumnya diselesaikan, kini tiba masa untuk menyediakan batas bawang putih itu sendiri. Ini perlu dilakukan lebih awal, sekurang-kurangnya 1 atau 2 minggu sebelum menanam. Mengapa? Kerana tanah perlu masa untuk mendap. Jika anda menggali batas dan terus menanam bawang putih, tanah yang gembur itu akan memadat dari masa ke masa dan menarik ulas bawang putih ke kedalaman yang berlebihan. Ini boleh melambatkan percambahan mereka pada musim bunga atau malah menyebabkan ulas bawang putih itu membusuk. Bawang putih sukakan tanah yang gembur, berudara baik dan subur. Oleh itu, perkara pertama yang kita lakukan ialah menggali tanah di kawasan tersebut sedalam 1 mata penyodok. Semasa menggali, pastikan semua rumpai dibuang dengan teliti, terutamanya akarnya. Jika tanah di kawasan anda berat dan berlempung, anda wajib menambah bahan pelonggar tanah. Pasir, gambut neutral atau habuk kayu yang telah riput sepenuhnya adalah pilihan yang sangat baik. Ini akan menjadikan struktur tanah lebih ringan dan berudara, sesuatu yang amat penting untuk perkembangan sistem akar bawang putih. Sebaliknya, jika tanah terlalu berpasir dan miskin nutrien, anda perlu menambah bahan yang dapat menahan kelembapan dan nutrien. Contohnya sedikit tanah liat atau tanah atas yang kaya bahan organik. Matlamat kita adalah untuk mencipta keadaan yang ideal untuk bawang putih ibarat tilam empuk di mana ia akan selesa bermusim sejuk dan membesar dengan baik. Kita telah sediakan tanah, menjadikannya gembur dan berudara. Kini, tiba masanya untuk memberinya makan dengan sempurna. Ini kerana bawang putih memerlukan banyak nutrien untuk membentuk ubi yang besar, terutamanya pada peringkat awal penanaman pada musim bunga. Oleh itu, semasa menggemburkan tanah, kita akan masukkan baja.
Pilihan terbaik untuk bawang putih yang ditanam sebelum musim sejuk ialah baja organik yang matang dan berkualiti. Kompos atau baja organik yang reput sempurna adalah paling ideal. Taburkan lebih kurang 1 baldi untuk setiap meter persegi batas tanaman. Penting, ia mestilah yang telah reput sempurna. Ini adalah kunci utama kejayaan. Baja organik segar sama sekali tidak sesuai untuknya, tetapi kita akan bincangkan lebih lanjut mengenainya nanti. Selain baja organik, bawang putih juga sangat menyukai kalium dan fosforus. Unsur-unsur ini penting untuk perkembangan sistem akar, membantu bawang putih menahan musim sejuk dengan lebih baik serta membentuk ubi bawang putih itu sendiri. Di mana kita boleh mendapatkan unsur-unsur ini? Sumber kalium yang paling mudah dan mesra alam ialah abu kayu. Ia bukan sahaja membekalkan nutrien, malah membantu mengurangkan keasidan tanah. Taburkan lebih kurang 1 hingga 2 cawan untuk setiap meter persegi. Untuk fosforus pula, kita boleh gunakan superfosfat. Tambahkan mengikut arahan pada bungkusan. Biasanya kira-kira 30 hingga 40 gram untuk setiap meter persegi. Semua baja ini kita taburkan secara rata di permukaan batas tanaman sebelum mengolah tanah supaya ia sebati dengan tanah dan mudah diserap oleh akar ubi bawang putih yang bakal tumbuh. Mari kita bincangkan tentang apa yang mutlak tidak boleh dilakukan. Ini adalah satu lagi kesilapan yang boleh menyebabkan anda kehilangan keseluruhan hasil tuaian bawang putih anda. Jangan sesekali masukkan najis ternakan yang masih segar ke bawah tanaman bawang putih. Ramai pekebun beranggapan lebih banyak bahan organik, lebih lumayan hasil tuaian. Tetapi dengan najis segar, logik ini akan membawa padah. Pertama, najis ternakan segar mengandungi jumlah nitrogen yang sangat tinggi dan agresif. Ini akan merangsang pertumbuhan di daun hijau yang melampau, mengorbankan saiz ubi. Pokok akan gemuk dengan daun-daun yang besar, tetapi ubi bawang putih itu sendiri akan kekal kecil dan rapuh. Bawang putih jenis ini juga akan sangat sukar untuk disimpan lama. Kedua, najis ternakan segar adalah tempat pembiakan terbaik untuk pelbagai penyakit kulat dan bakteria patogen. Apabila anda memasukkannya ke dalam tanah, anda secara harfiah sedang menjangkiti batas tanaman anda. Akar bawang putih yang halus boleh terbakar dan mula reput. Ubi yang tumbuh di batas tersebut akan terdedah kepada fusarium dan pelbagai penyakit reput lain. Ketiga, najis ternakan segar menarik perosak berbahaya, iaitu lalat bawang. Jadi, ingatlah peraturan ini sebagai kewajipan utama. Untuk tanaman bawang putih, hanya gunakan kompos atau baja organik yang telah reput sepenuhnya, yang berusia sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun. Najis ternakan segar adalah musuh utama tanaman bawang putih anda. Baiklah, batas tanaman sudah siap telah dibaja dan tanahnya sudah mendap. Bahan tanaman pula telah diasingkan mengikut saiz dan dinyah jangkit. Kini tiba masanya untuk saat yang paling penting, proses penanaman. Dan di sinilah kedalaman memainkan peranan utama. Jika bawang putih ditanam terlalu cetek, ia mungkin terkeluar dari tanah akibat cuaca sejuk melampau, lalu akan beku dan rosak di permukaan. Namun, jika ditanam terlalu dalam, ia akan sukar untuk tumbuh ke atas pada musim bunga, memerlukan banyak tenaga, yang akhirnya akan menjejaskan saiz kepala bawang. Jadi, apakah kedalaman penanaman yang ideal? Ingatlah peraturan mudah ini. Kedalaman penanaman hendaklah 3 kali ganda ketinggian ulas bawang itu sendiri. Ambil seulas bawang, ukur ketinggiannya. Sebagai contoh, jika ketinggiannya 3 cm, darabkan dengan 3,
anda akan dapat 9 cm. Itulah kedalaman optimum dari pangkal ulas bawang hingga ke permukaan tanah. Untuk mengelakkan kesilapan adalah disarankan untuk membuat penanda khas atau pasak berukuran dengan tanda. Anda hanya perlu mencecakannya ke dalam tanah pada kedalaman yang dikehendaki, buat lubang, letakkan ulas bawang di dalamnya dan kambus dengan tanah. Pendekatan ini menjamin bahawa semua ulas bawang anda akan berada pada kedalaman yang sama dan betul, seterusnya akan kekal. Selamat dan selesa sepanjang musim sejuk. Kita dah selesaikan isu kedalaman, tapi cara penanaman pun tak kurang pentingnya. Jangan tanam bawang putih terlalu rapat dengan harapan nak jimat ruang. Ini akan menyebabkan pokok-pokok bersaing sesama sendiri untuk cahaya, air dan nutrien. Akhirnya, daripada mendapat beberapa biji bawang putih yang besar, anda akan dapat banyak biji yang bersaiz sangat kecil. Bawang putih memerlukan ruang yang cukup untuk membesar. Skema penanaman yang paling sesuai adalah seperti ini. Jarak antara ulas bawang putih dalam satu barisan hendaklah kira-kira 10 hingga 15 cm. Jarak ini cukup untuk setiap pokok membentuk sistem akar yang kuat dan roset daun yang besar tanpa mengganggu pokok jiran. Antara barisan pula, kita buat lebih lebar, sekitar 20 hingga 25 cm. Jarak sebegini pertama akan memastikan pengudaraan dan pencahayaan yang baik untuk semua pokok yang berfungsi sebagai langkah pencegahan penyakit kulat. Kedua, ia juga memudahkan kerja anda. Pada musim bunga dan panas, anda perlu menggemburkan tanah dan membuang rumpai, dan jarak barisan yang luas akan membolehkan anda melakukannya dengan mudah tanpa merosakkan pokok. Jadi, janganlah kedekut ruang, berikan bawang putih anda ruang yang cukup. Ia akan membalas budi anda dengan biji bawang putih yang besar dan sihat. Nampak mudah, kan? Cuma cucuk sebiji ulas bawang putih ke dalam tanah dan siap. Namun begitu, ada satu perkara kecil tapi amat penting yang perlu diberi perhatian. Bagaimana anda meletakkan ulas bawang putih di dalam lubang tanam itu akan menentukan masa depannya. Ingat, tanam bawang putih secara menegak dengan tapak rata menghadap ke bawah dan hujung runcing ke atas. Akar akan tumbuh dari tapak yang rata itu, manakala pucuk hijau akan keluar dari hujung yang runcing. Jika anda menanamnya secara melintang atau lebih teruk lagi, terbalik, pokok itu terpaksa menggunakan tenaga yang sangat banyak hanya untuk berpusing ke arah yang betul. Pucuknya terpaksa membuat lengkungan di bawah tanah semata-mata untuk menembusi ke permukaan mencari cahaya matahari. Semua aksi akrobatik ini akan mengurangkan tenaganya yang sepatutnya boleh disalurkan untuk pembentukan ulas yang lebih besar. Akibatnya, bawang putih itu akan tumbuh lewat, menjadi lemah dan tidak akan memberikan hasil tuaian yang optimum. Satu lagi perkara penting, jangan sekali-kali menekan ulas bawang putih ke dalam tanah dengan kuat. Ini boleh merosakkan tapak ulas dan memadatkan tanah di bawahnya yang akan menyukarkan akar untuk tumbuh. Cukup letakkan ulas bawang putih perlahan-lahan ke dalam lubang yang telah disediakan. Kemudian taburkan tanah yang gembur untuk menutupinya. Akhirnya kita dah selesai tanam bawang putih kita. Setiap ulas bawang putih kini tersusun rapi dalam barisan di dalam tanah. Dan di sinilah timbul persoalan yang sering bermain di fikiran ramai. Perlukah kita menyiramnya? Maklumlah, kebiasaannya selepas menanam apa-apa jenis pokok, kita akan terus menyiramnya. Tetapi untuk bawang putih musim sejuk, keadaannya sedikit berbeza.
Pendapat para pekebun mungkin berbeza-beza mengenai hal ini, namun majoriti pekebun berpengalaman bersetuju dengan satu prinsip. Jika anda menanam bawang putih semasa cuaca kering dan tanahnya memang gersang, maka penyiraman secara sederhana adalah perlu. Ini akan membantu tanah membalut ulas bawang putih dengan lebih padat, menyingkirkan ruang udara dan merangsang permulaan pembentukan akar. Namun, penyiraman haruslah bersederhana, janganlah berlebihan. Jangan sesekali biarkan batas tanaman anda menjadi lopak air atau berlumpur. Sebaliknya, jika anda menanam selepas hujan dan tanah pada kedalaman penanaman sudah cukup lembap, lebih baik elakkan penyiraman sama sekali. Kelembapan yang berlebihan ditambah pula dengan cuaca sejuk yang bakal tiba, boleh menggalakkan pertumbuhan kulat dan raput. Ulas bawang putih itu mungkin tidak dapat bertahan melalui musim sejuk yang lembap dan sejuk seperti itu. Jadi, panduan utama kita adalah keadaan tanah itu sendiri. Jika kering, siram sedikit. Jika lembap, biarkan sahaja. Alam semula jadi akan mengatur tahap kelembapan yang diperlukan, dan inilah sentuhan terakhir yang sangat penting sebelum kita tidurkan batas tanaman kita untuk musim sejuk. Ia adalah proses sungkupan atau mulching. Ramai pekebun baru cenderung mengabaikan langkah ini, walhal ia sangat rugi. Sungkupan ini ibarat selimut tebal dan hangat untuk tanaman bawang putih anda, yang sebenarnya menjalankan beberapa fungsi utama yang amat penting. Pertama sekali, ia melindungi tanaman daripada perubahan suhu yang mendadak dan frost melampau, terutamanya jika musim sejuk itu kurang bersalji atau tidak bersalji langsung. Di bawah lapisan sungkupan, tanah akan membeku dengan lebih perlahan dan tidak terlalu dalam, sekaligus menyediakan persekitaran yang selesa untuk ulas bawang putih itu membesar. Kedua, sungkupan membantu mengekalkan kelembapan tanah dan menghalang pembentukan kerak tanah yang keras di permukaan. Apabila musim bunga tiba dan bawang putih mula bertunas, ia akan lebih mudah menembusi lapisan sungkupan yang longgar ini. Malah, tanah di bawahnya juga akan kekal lembap dan bernafas dengan baik. Ketiga pula, sepanjang musim bunga dan musim panas, sungkupan ini akan menghalang pertumbuhan rumpai sekaligus sangat memudahkan kerja-kerja penjagaan batas anda. Jadi, apa yang boleh kita gunakan sebagai sungkupan? Pilihan terbaik termasuklah gambut, humus, kompos, daun-daun kering dari pokok yang sihat, jerami ataupun rumput kering yang sudah dipotong dan dijemur. Pastikan lapisan sungkupan itu cukup tebal, iaitu antara 5 hingga 10 cm. Jangan risau, bawang putih anda akan mudah menembusinya apabila tiba musim bunga. Penting untuk diingat, sungkupan ini tidak perlu diletakkan sejurus selepas penanaman. Sebaliknya, lakukanlah apabila frost pertama yang stabil mula tiba, iaitu apabila lapisan atas tanah sudah sedikit beku. Sekarang, kita bincangkan bahagian yang paling menarik. Perkara-perkara kecil inilah yang membezakan tukang kebun biasa dengan sifu bawang putih sebenar. Saya pernah sebut tentang satu kesilapan yang boleh merosakkan seluruh hasil tuaian anda. Nah, inilah dia. Menggunakan bawang putih yang dibeli di pasar raya biasa untuk tujuan penanaman. Hakikatnya, bawang putih jenis ini sering dirawat dengan bahan khas, iaitu perencat yang menghalang pertumbuhannya agar tahan lebih lama di rak. Jika anda tanam ulas bawang putih seperti ini, kemungkinan besar ia tidak akan bercambah langsung. Ia cuma akan reput dalam tanah. Ini bukan sekadar nasib malang, tetapi kegagalan yang dijamin untuk keseluruhan usaha anda. Perkara kedua yang boleh dianggap sebagai rahsia
ialah pembaharuan varieti. Walaupun bawang putih terbaik sekalipun, lama-kelamaan akan merosot, mengumpul penyakit dan saiznya menjadi lebih kecil. Untuk mengelakkan ini, setiap beberapa tahun anda perlu meremajakannya dengan menanam bahan tanaman baru dari berbawang udara, iaitu bulbil yang masak pada tangkai bunga. Ini akan menghasilkan bawang putih yang sihat, kuat dan besar yang pasti akan menggembirakan anda dengan tuaian yang melimpah ruah. Memahami dua perkara ini adalah kunci kepada hasil yang tinggi secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi, mari kita buat rumusan masa yang tepat, bahan tanaman berkualiti yang tidak dibeli dari pasar raya dan batas tanaman yang disediakan dengan baik. Inilah 3 tunjang utama yang akan menjamin hasil tuaian bawang putih anda yang lumayan pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda merasakan ia bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan saluran ini agar tidak terlepas tips dan rahsia berkebun yang lain. Sekarang, satu soalan untuk anda. Apakah jenis bawang putih musim sejuk kegemaran anda, atau mungkin anda mempunyai rahsia keluarga tersendiri dalam menanamnya? Kongsikan di ruangan komen. Kami pasti teruja untuk membacanya.